Harry go. Go. Harry. Harry go down slide. Okay, go. Alright. Where's Harry? Hi guys, welcome back to my channel. So aku nak review satu staycation di Melaka. Kali ni service apartment, okay? Harga bermula 230. Lepas tu dia ada specialty dia. Nak tahu apa? Kita tengok sama-sama. Boleh go tak boleh go? Let's go. Okay guys, kita dah sampai. Kat depan ni nanti kau masuk kanan lah, okay? Okay guys, kita dah sampai. Villa ni kau masuk kanan lah, okay? Ni kau akan nampak ambience residence. Itulah di Kids House Melaka. Okay guys, aku dah masuk. Jom kita tengok sama-sama. Boleh go tak boleh go? Okay. Kau masuk je pintu. Sebelah kanan korang ni jadi kitchen lah, okay? Tapi sebelum kitchen tu ni ada rak kasut lah, okay? Dia provided. Boleh letak kasut korang dalam ni, okay? Lepas tu ada benda menarik sini. Tengok korang. Ada congkak guys, okay? Ada congkak. Permainan tradisional lah, okay? Ada tulis sini, selamat datang ke Big Kids House, okay? Tengok dalam board ni ada apa? Ni boarding game lah, okay? Kita buka tengok. Ada apa ni? Oh, ada chess, okay? Ada nama Haji dengan chess. Boleh main nanti, okay? Tengok balik. Kita masuk ni dapur, okey. Ini dapur lah. Nampak. Jadi provided lah semuanya, okey. Owner rumah kata serba lengkap. Kita tengok apa yang ada dalam drawer pertama. Okey, nampak sudu, garpu, penapis, okey. Tengok nasi punya senduk pun ada lah dekat sini. Okey, lepas tu ada chopstick. Chopstick pun provided. Okey, ada chopstick. Next punya ni ada mangkuk-mangkuk ni lah, okay? Untuk penapis air ni, penapis sayur, besin, kita ada kain lap lah, okay? Kain lap meja. Ada apa? Sini tak kunci, okay? So tak apa, seperti ais lah, okay? Seperti ais pun ada. So kau tak berisau, ada freezer. Jadi letak barang-barang basah kat atas, okay? Lepas tu barang-barang apa dalam ni kau boleh letak lah, okay? Barang-barang korang sejuk, apa-apa yang patut kau belilah, skrin kau apa yang betul kat atas dan yang bawah lah, okay? Yang ni dia ada provide microwave, okay? Kalau nak pakai microwave pun ada. Dan dia apa? Just empty cabinet lah, okay? Lepas tu kat tepi ni, okay, ada tangga, okey, tangga untuk naik ni lah. Okey, bukan tangga naik atas, tangga untuk buka kabinet ni lah, okey. Kabinet kitchen dia ni, okey, cantik kitchen ni guys, okey. Kitchen ni serba lengkap juga, okey. Ada kukuh kat sini. Nak buat air panas sejuk untuk budak-budak semua boleh lah, okey. Tisu provided.
Lepas tu sinki ni fleksibel punya hose ni lah. Okey, sinki dia. Lepas tu ada ni lah, cawan dan pinggan mangkuk lah. Okey, buka dulu sini tengok. Dekat sini ada orang yang buat jug, boleh buat air lah dan sebagainya. Okey, wifi pun ada, so kau tak perlu risau. Internet mencun kat sini. Okey, lepas tu ada senduk-senduk ni semua. Dapur dia actually dapur elektrik. Okey, itu seramik punya ni, bak dia tu seramik punya tu, untuk seramik punya ni lah. Okey, periuk tu ada complete set, gunting, pisau semua ni lah, chopping board. Kat sini dapur pula. Okey, garam dan gula. Okey, ada Maggi, Lipton teh pun ada lah. Okey, periuk nasi ada kat atas tu. Wah. Okey, ada periuk nasi. Okey, jom. Biasanya rumah apartmen macam ni dia ada tempat laundry lah. Okey. Ini ya, dia punya laundry. Okey. Betul-betul buat sikit sebab ada sampah kat sini tadi. Okey. So masuk laundry dia ada sampah besar kat sini. Okey. Ada sampah, ada penyapu semualah, mop semua ada disediakan. Okey. Lepas tu kalau nak sidai baju, okey, boleh sidai kat sini. Hanger semua provided. Okey. Dan kalau kau nak basuh baju pun ada lah, ada mesin basuh kat sini. Okey. Top juga ni mesin basuh. Okey, jom kita masuk dalam pula, tengok dia ruang tamu dan sebagainya. Let's go. Okey, inilah kawasan ruang tamu dia, ada bagi beberapa guide lah. Okey, tinggal review semua kat sini. Kalau ada scan QR ni, okey, dekat di Kids House Ambience Melaka ni. Lepas tu ni some of the rules here lah. Okey, tak boleh isap rokok, jaga kebersihan, bilangan tamu, jangan buat bising lah. Okey, hormat jiran-jiran yang ada kat sini. Zon larangan merokok. Okey, inilah pelan kecemasan homestay. Kalau berlaku kebakaran ke apa, kau ikut jelah guide ni. Okey, tadi masa kat Cheeky Kitchen, aku nampak ada something. Okey, ni. Okey, korang rasa file ni file apa? Okey, ni menu makanan actually. Okey, ni kat korang. Korang let's say korang perlukan makan, nak order, nampak? Okey, dia boleh hantar sampai depan pintu lah. Okey, nasi lemak, ada air berbungkus, lepas tu ada nasi goreng. Okey, dengan kampung, mi goreng. Nak pizza pun boleh. Okey, pizza. Korang WhatsApp je number kat bawah tu untuk order. Okey, burger, butter meat pun ada. RM10 sahaja. Wow. Okey, murah ni. Mantau pun ada. Kalau tinggal makan mantau, dia ada kat sini. Okey, creamy mushroom soup. Okey, dan inilah air-air yang ada. Okey, air mojito, milky. Okey, dan makan sekali ni apa, ramen combo. Kalau nak makan ramen ke apalah, boleh order, nanti dia orang akan hantar. Okey, korang just WhatsApp je dulu. Okey, inilah ruang tamu dia. Okey, rumah dia luas, bagi aku size dia just nice. Okey, size yang ideal. Kat rumah ni ada 2 bilik. Okey, 1 tandas. Ada 2 bilik. Atau ada meja seated ni lah. Okey, 6 orang seated. Okey, untuk duduk makan-makan apa yang betul lah. Okey, bawah ni dia ada provide satu plug point lah. Okey, ada plug point. Lepas tu sini ada meja kopi ni lah. Okey, so tak barang-barang ke apa yang betul. Okey, most probably is empty lah. Ni tak barang korang kat atas ni ke apa. Okey, ada decoration plastik ni, bambu plastik. Ini sofa dia lah. Inilah dia punya ruang tamu, nampak. Okay, ruang tamu dia ada 4 seated. Kat sini 4 seated lah. Okay, 4 to 5 seated boleh duduk lah dekat sofa tu. Okay, ada decoration kat sini. Allah Muhammad ni cantik. Decoration kayu, cantik. Okay, sini ni melangsir. Lepas tu kat sini ada foosball. Kau boleh main lah foosball ni. Okay, dengan budak-budak, dengan kawan-kawan ke apa yang betul lah. Okay, TV also provided. Okay, TV ada ni, smart TV lah, Panasonic. Okay, nak tengok Netflix ke apa yang betul, boleh login lah akaun korang kat dalam ni. Okay, soundbar kat dalam ni. Ni empty also lah. Okay, tak ada apalah. Okay, so ni lah dia punya ruang tamu. Okay, ruang tamu
So colour scheme dia aku suka, memang cantik. Okay, rumah memang bersih, saiz dan ideal. Okay, saiz memang ideal. Okay, jom kita tengok punya bilik pula. Okay, ni bilik dia. Okay, bilik satu. Ada satu katil queen. Okay, untuk dia dewasa lah. Alright, lepas tu ada tempat kita orang provide iron board. Okay, rumah pun ada freshener. Korang dengar bunyi tadi tu? Oh, wangi guys, memang wangi. Okay, lepas tu iron. Okay, iron, lepas tu ada tiga semayang. Okay, iron ada tiga semayang. Lepas tu bilik memang ada aircon dan kipas lah. Okay, aircon, kipas. Lepas tu almari. Okay, ada toto lagi guys. Tuan rumah memang baik hati. Nampak? Saya bagi extra toto. Okay, orang nak tidur kat toto pun boleh. Okay, empty lah. Okay, kita tengok dia punya tilam. Soft tak soft. Tengok, try ni malam ni. Okay, quite comfy. Okay, inilah bilik yang lepas tu nak tunjuk korang, dia dah ada kiblat lah. Okay, selalu kat atas, apa ni kat bawah. Okay, ni tunjuk arah kiblat. Okay, jom kita pergi bilik yang kedua. Okay, guys, bilik yang kedua ni antara bilik yang korang nanti-nantikan lah. Okay, bukan korang lah, anak-anak korang. Kau tahu kenapa? Okay, kau nampak bukan saja ada customise background kat sini, customise bukan wardrobe. Okay, customise punya katil, tapi customise dia, sekejap aku tunjuk korang. Sebelah kanan ada apa? Okay, nampak? Ada mini rock climbing. Nampak? Okay, budak-budak memang suka lah panjat-panjat ni. Lepas tu belah atas ni, okay, boleh panjat juga. Nampak dia tiang-tiang ni. Lepas tu korang boleh lari kat tepi ni. Okay, lari. Lepas tu ada slide, boleh turun. Mantap kan? Lepas tu ada kat bawah ni. Bilik ni ada arah kiblat jugalah. Okay, tapi dia kat belah bawah. Nampak? Okay, arah kiblat. Okay, dekat bilik ni ada power point juga satu kat sini, plug point. Rasa aircon juga. Okey, kita ada gambar-gambar ni lah, tolong pantau anak anda. Allah bless home. Okey, grafik-grafik macam ni lah. Waktu nampak aircon. Okey, aircon masih sejuk beku lah guys. Okey, hanger, lepas tu ada provided lah. Okey, sejadah kat sini. Lepas tu power point ada lagi sebenarnya. Okey, kat tepi ni pun ada plug point lah. Okey, bilik ada kipas dan aircon juga. Okay guys, ni dia punya toilet lah. Okay, dia ada bidet dengan ni lah jaman duduk ni. Okay, tandas memang cantik, black and white punya touch ni. Okay, simple looks elegant. Okay, lepas tu ada air panas. Waktu kita ada, jangan risau, ada fixed head shower dekat atas tu. Okay, lepas tu ada portable punya lah, shower portable. Lepas tu ada, dia provided kat sini body wash dengan hair shampoo. Okay, lepas tu sini ada sinki lah. Okay, untuk korang basuh tangan. Lepas tu ada freshener kat situ. Okay, lepas tu ada cermin ni lah untuk dandan ke apa yang patut. Nampak? Jangan risau, kat sini ada tempat sakut tuala semua lengkap lah. Senang cerita semua lengkap. Okay, lepas tu yang ni tu ada sangkut apa yang patut kat sini lah. Nampak? Ini tambah lagi. Okay, so korang rasa macam mana? Okay guys, pool dia kat tingkat 3. Okay, jom. Okay guys, swimming pool dia kat tingkat 3. Okay, so kat sini ada gym lah. Okay, depan tu ada gym. Okay, di sinilah dia punya swimming pool. Nampak besar guys. Sangatlah besar, Olympic size. Tak sabar nak cuba ni. Okay guys, ni some of the rules or regulation lah. Okay,
Untuk mandi kat sini, of course kena ada swimming attire lah. Okey. Kalau ada budak-budak kena perhatilah. Okey, parents kena jagalah anak-anak. Okey, shower dulu macam biasalah. Before doing pool, no smoking, no vaping, no diving, no pets lah. Okey, no pets allowed. Okey guys. Ni lah pool dia, nampak ni, Olympic size besar guys. Okey. Ni pool untuk nampak orang dewasa lah. Okey. Pool untuk orang dewasa ada, kanak-kanak pun ada lah. Okey, di sebelah sini nampak. Sebelah sana. Kita jalan sikit tengok. Okey, nampak. Inilah untuk kanak-kanak punya. Okey. So aku rasa kedalaman ni mungkin dalam 1-2 kaki lah. Okey. 1 kaki setengah atau 2 kaki, tak dalam. Okey. Nampak. Nak main bola ke apa-apa, nampak. Budak main bola. Tengok. Kat tepi pool ni actually ada, nampak, ada playground. Besar playground ni guys. Tu anak aku dah masuk dalam train tu. Cucut. Guys, selain pada swimming pool, kat sini pun ada gym lah. Okay, aku tunjuk kau dia punya gym yang kau boleh utilize lah. Lepas tu dia kat sini, di depan pool je actually. Okay, tengok waktu operasi dia semua pukul apa lah. Okay, dia bukan 24 hours lah. Buat Monday to Friday 9 AM sampai 10 PM. Okay, Saturday Sunday 7 to 10. Okey. Ada some dumbbell dia. Okey, ada dumbbell, ada 2 treadmill besar ni, fitness concept punya brand. Lepas tu ada ni lah. Okey, kau nak main kaki ke, kau nak main back ke. Okey. Bicycle pun ada lah. So kau boleh guna semua ni lah. Okey. Mana fasiliti yang ada dekat service apartment ni. Okay guys, aku nak cari dinner. Okay, nama cafe tu Tebat Cafe. Jom kita tengok, boleh go tak boleh go? Let's go. Let's go. Okay guys, aku dah sampai. Ini dia Tebat Cafe. Okay, kat sini ada kopi, ada western masakan panas lah, goreng-goreng, chicken chop pun ada lah. Inilah kedai dia. Okay, daripada homestay aku duduk tadi lebih kurang 5 minit saja. Okay, kita masuk, kita order food. Aku pun dah lapar dah ni. Let's go. Okay, ni antara menu-menu yang ada kat sini lah. Okay, minuman ni, minuman dia. Okay, kita ada apa lagi?
spaghetti dan lain-lain lah. Orang tengok kat sini. Nampak? Kadang budak-budak pun ada fries, nugget dan sebagainya lah. Okay. Selain pada makanan, nampak? Really? Ada tempat main playground kat sini punya. Habislah budak-budak ni makan ke tak, aku tak tahu lagi macam mana. What's that? Let me see. Okay guys, aku dah lapar. Aku nak try punya food kat sini. Okay, kita tengok boleh go. So ada fun aku ni, ada mantau. Okay, mantau dengan buttermilk punya dip lah, dipping sauce. Okay, you know. The hot dog, this one. Boleh go. Mantap guys. Tahu. Bawang semua. Kita try dia punya nasi. Okay, pada order carbonara spaghetti. Okay. Thank you. Don't give me the. What's that? The bun? Pekat. Lazat. Sampai. Okay. Ni ada try masakan panas lah. Okay. Nasi goreng cili api. Kata ada kerupuk moni lah. Nampak? Nasi dia menggunung guys. Tengok. Rasap dia panas-panas. Panas. Pedas sangat. Orang panggil pedas hawau. Mantap. Okay, aku ada order satu lagi food. Okay, dengar kat sini terkenal dengan chicken chop. Custom food dia power lah. Okay, so aku pun nak try. Tengok. Boleh go. Ini fries dulu lah. Okay, ini fries dulu. Dan ini keluar black pepper. Sedap fries lah. Keluar dia memang layan guys. Okay. Ni panas-panas ni, crispy kat ni kulit dia. Layan ni. Dalam pun aku tengok agak juicy. Okay. Dia terbang hidup balik. Betul tak? Berasap ni. Dip in the black pepper sauce. Okay. Terbaik. Ni pun antara menu yang kau patut cuba kat sini. Lazat, juicy, kuah ni pun padu. Terbaik. Ada satu lagi menu sampai. Ni buttermilk chicken. Kita try. Tadi buttermilk mantau dia memang mantap. Okay. Panas. Warna panas. Kita try tengok. Boleh go tak lego. Panas keluar ni. Memang layan guys. Dia dengan lagu-lagu angin sepoi-sepoi bahasa di Melaka ni. Yang ni pun menu yang korang patut cuba. Terbaik. Hai guys, aku nak pergi Pantai Kelebang. So dekat je lah dengan homestay yang tadi. Dalam 10 minit sampailah. Okay. So kalau korang nak bawa anak korang, check in dekat tempat tadi, tempat yang aku duduk tu. Okay. Kat sini lah, ada ni lah Pantai Kelebang. Okay. Boleh lepak-lepak santai-santai kat sini, buat angin sepoi-sepoi bahasa. Okay. Nampak? Tenang-tenang je guys. Okay. Okay. Kat sini, kau boleh parking kat mana-mana. Dia kat sini lah. Okay. Boleh parking semua kat sini. Lepas tu, kat depan tu, okay, ada pelbagai snack-snack lazat lah. Okay. Kau nak cari, kau nak shake, kuih-kuih muih,
Okey. Lepas tu boleh main ni apa, buih-buih, main pasir, apa, beli mainan pasir ni untuk budak-budak. Okey, boleh main pasir pantai lah kat tepi ni. Tapi tengah hari ni agak panas, so tunggu redup sikit lah kalau nak main. Okey guys, kita dah sampai penghujung video. So korang rasa tempat ni macam mana, boleh go tak boleh go? Bagi aku memang boleh go. Yang penting bila datang Melaka, jangan lupa book tempat ni. Harga bermula 230. Okey. So sekeliling pula, nak pergi Pantai Kelebang pun dekat, nak pergi Jonker Street pun tak jauh. Okey, lepas tu tempat ni sendiri kau nak healing kat dalam ni pun boleh. Ada playground yang besar, kolam yang Olympic size. Okey, lepas tu dalam bilik dia sendiri, okey, ada customer playground. Yang tu budak-budak confirm suka lah. Dan korang mesti nak. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Peace. Assalamualaikum.